Hari ni saya nak share dengan korang. Okey, apakah daily routine PCOS girl setiap pagi? Apa yang korang perlu buat? Pertama sekali, you all kena pastikan bangun seawal jam 6 pagi. Sebab apa? Sebab kita kena konsisten, cukup rehat dan bangun di awal pagi sangat bagus untuk hormon anda. Yang kedua, pastikan anda minum air yang cukup untuk bantu hidrasi dalam badan. Dan yang ketiga, anda kena start dengan minuman teh yang kita panggil teh spearmint dan juga green tea yang bantu untuk bakal kalori anda dan weight loss. Selain daripada itu, kita kena start dengan sarapan yang sangat-sangat mudah iaitu tinggi protein dan kurangkan karbohidrat dan gula. So contohnya senang sahaja, anda boleh buat telur separuh masak untuk sarapan anda. Dan pastikan anda buat exercise sedikit, stretching pagi-pagi. Dan kalau anda nak ambil kopi, jangan lupa anda kena elakkan gula. Okey, kenapa? Sebab gula sangat-sangat bahaya untuk usus anda dan boleh menyebabkan keradangan bagi mereka yang ada PCOS.